Okay, kita nak cuba satu kedai di Pekan Nama dia Ijoy Lauk Pauk Pangkampung. Kita pergi juru kamera dulu tengok. Yalah dia nak ambil makanan. Nak tahulah ikan bakar tu, dia tahulah. Pilih lah. Kita jumpa satu kedai Ijoy Ketapang. Ijoy Lauk Pauk Kampung. Okay. Harap kedai ni tak mengecewakan lah kita. Kita nak review sebuah kedai, iaitu kedai Ijoy Lauk Pauk Kampung. Sekejap lagi kita tengok macam mana lauk dia guys. Tolong like, subscribe. Tengok macam mana kedai dia. Rasa dia macam mana. Kedai ni pun nampak baru lagi. Ramai orang. Luas kedai dia. Ijoy Lauk Pauk Kampung. Kita tengok macam mana persembahan dia. Jumpa lagi. Kita nak cuba lah. Ini antara lauk yang kita ambil. Ikan terisi goreng, gulai lemak putu ubi, gulai lemak siput. Harap dia pedas lah. Kalau manis tak sedap lah. Ini pucuk asing-asing. Rasa macam mana. Kita tengok sekejap lagi. Ramai orang. Dek, order air layan diri ke? Awak ambil order ke layan? Ke sebut kat sana air? Oh, kena sebut. Tak, saya tak pergi sana. Oh, kena sebut sana, dia hantar? Ya, kakak. Apa? Sotong dia sedap, tak pedas? Nice. Ni tak makan bang? Yang atas. Sen kurang pari. Berkali dah saya cakap sen kurang pari. Di kali pertama Jujur, kita bukan nak jatuhkan orang. Di kali pertama dan kali terakhir. Pula. Sampai kali terakhir kenapa tu? Dan dia besar luas. Kau tak datang Pekan dah, ke akhir lah. Janganlah kerana air je kita tu hukum dia. Ni dari segi makanan. Ni hasil. Saya gulai siput saya bagi 4.2 lah. Servis 2. Terutama bab air. Rasa macam mana? Rasa. Menu 4. Cubalah guys, lain orang lain rasa. Kita guna ayat juru gambar pula. Memanglah 2 juta orang kat dunia, 2 juta orang lain rasa. Tapi majoriti orang suka ke tak kedai tu? Tengok. Suasana dia bersih. Luas kipas besar ada. Suasana dia diijoi Parking luas. Cumanya ni dia pergi jalan ni sana pergi Rompeng, sana pergi Pekan. Cumanya tadi saya nak cakap apa, servis lah. Air sampai tanya 10 kali memanglah kena sabar. Tapi manusia ada peringkat dia. Kalau sampai 10 kali hilanglah sabar. Daripada kita marah-marah,
Baik kita cancel je. Isteri saya tadi pun cancel. Tak payahlah dek, dia ni. Steamer 20 kali. Nak makan apa? Air apa tadi? Air apa? Ini lebih kurang babak lakonan semula lah. Air apa? Sirap limau, sirap ais, kosong. Satu kosong, satu tak kosong. 5 kali jangan. Okey. Kalau korang bengang tak? Tapi dari segi rasa okey lah. Mungkin dia baru kerja apa. Rasa boleh pergilah. Tak ada betul kerja. Sistem kena lebih smart. Betul. Sistem kena lebih smart. Ambil order, meja kena ada nombor. Okey? Meja kena ada nombor. Yang ambil order kena smart lah. Harap- Ambil order air dekat meja. Harap nanti juga gambar berlatih ambil macam mana YouTuber ambil ni. Frame dia lawa, pegang dengan tegap lah macam tu. Macam kita melukis. Okey, jumpa lagi. Mungkin kita nak cari air manis di Cafe Belibis. Last sebelum kita terus ke Kuantan lah. Kita beli biskut ke? Tempat minum lah. Nak berkena manis. Bapa. Oh ni di Ijoy. Ijoy selera kampung. Tadi kita dah try. Banyak lauk-lauk dia. Oh ni apa? Gulai lemak putih. Sini pun ada ruang lagi. Besar kedai dia guys. Ini ada kari daging. Baris ya? Tak pun saya. Tak. Baru lagi kedai ni dek? Oh baru. Berapa tu? 50? Ya sama. Okay, ni pun ada lagi lauk-lauk dia. Mari pergi.